Kita nak jalan kat mana sekarang guys? Lagi 3. Jom let's go, kita jalan-jalan. LRT service guys. No, bye-bye, bye-bye. Bye-bye abang. Abang bye-bye awak tadi. Sini. Wow. Okay, now kita dekat Glen Mary 2. Dan kita akan pergi dekat Stadium Shah Alam. Kita turun kat sini. Ya. Sekarang kita ada dekat sambungan pergi dekat LRT untuk ke Shah Alam. So let's go. Pada Glen Mary, kita pergi Glen Mary 2. There. Can you see that? Kita jalan guys, jom. Mari, apa ada dekat Stadium Shah Alam? Stadium Shah Alam kita akan turun. Kalau nak pergi makan, kita boleh pergi makan dekat Pak Lee. Kita boleh pergi makan dekat Muni. Ataupun kita boleh terus pergi ke Aeon Mall Shah Alam lah. Jom. Nanti jumpa kawan insyaAllah. Mama, bye. See ya. See ya. Mana weh? Masa dah sampai dia buka terus awak. Belakang. Ramai ya. Boleh lah, tak ramai pun. Station Kerjaya. Station Kerjaya. Noah. Mana orang turunnya, jangan risau. Kenapa nampak macam court? Basketball. This badminton. Isn't it? Ada problem. Mari. Alah, turun tak apa. Now we are going to go to Aeon Mall. So kita turun bawah dulu, pergi cari Grab, and then kita akan pergi Aeon Mall. Sebenarnya dekat je, tapi macam quite a distance. Guys. So tak nak lecak. Kita akan makan kat Aeon Mall. Kita makan kat Aeon Mall kan? Aeon Mall lah. Ber-aircon sikit, sedap sikit. Kita orang notice ini balapan punya track. Tadi ada basketball, badminton, ni balapan guys. Betul. Tengok anak aku dah start berlari dah. Anak aku dah start berlari dah tu. Lari luar. 1, 2. Itu. Hyok. Wah.
Sekejap. Orang dekat je kat sana. Kalau kita menampak jalan, tak adalah jauh sangat. Tapi lecak lah juga. So kita orang tak nak malas. So kita orang order Grab. Tapi apa aku nak cakap adalah reachable. Reachable. Sekarang kita orang ada dekat Aeon Mall. Kita nak pergi makan, jom. Let's go. I'm gonna bring you guys jalan-jalan. Bye. Yang, hi. Hi everyone. Lepas ni kita nak pergi ke LRT Stadium Shah Alam, and then kita terus nak pergi ke LRT Johan Bestari. Kita nak pergi makan dekat Pak Uda Western untuk dinner. Yep. Jom. That's the day. That's the itinerary. Jom. Jom. Macam kena racing, babe. Kena lari ni. Dah siap. Anyway guys, kita baru balik daripada Aeon Shah Alam. Sempat lah juga shopping dekat Lovisa tadi. RM120 dapat 15 rantai. One of it aku tengah pakai. Super cantik gila. Sangat berbaloi. So barang-barang pun semua is like waterproof punya collection, which is obviously one piece jadi RM60 macam tu. So sekarang kita dah sampai dekat Stadium LRT Shah Alam. Stadium Shah Alam, LRT Stadium Shah Alam. Restoran Pak Uda. Pak Uda Western. Pak Uda Western. Let's go, let's go, let's go for our dinner, and then after that kita boleh caw balik rumah. Ya, terus boleh balik. Ya, kita tengok rumah kat belakang. Nanti mami dah sampai. Mami tak. Tinggal je. Tak. Masih boleh lah mami. Yelah. Ini tu Johan suka. Macam Station Taman Selatan. Dihargai. Akan dibuka. Itu sini dong. We will arrive. Kita sampai. We have arrived at the last station. Johan Setia. Doors on the right will open. Thank you for using Shah Alam Line. Hi guys, so sekarang kita dah sampai dekat Johan Setia punya station lane, which is basically Shah Alam punya the last train ever. So nak kita nak pergi cari makan. Okay, Pak Uda Western. Pak Uda Western. So let's go, let's go. Masih. Khas yang untuk di situ saya pakai. Hi everyone, so sekarang kita ada dekat Pak Uda Western. So kita orang nak try one menu yang macam quite interesting. Macam korang tengok kat sini is set dalam Pak Uda Western. So kita orang nak try this wine because orang cakap macam like sedap kan. So kita try that wine. Our friends is inside the car, and then aku tengah buat crossword. So yeah, let's chill out and have some food. Ooh. Nyanyi lagu Noah dulu juga. Excavator. Noah, lagu awak. Fika. Aiden. Yusof. Patah. Patah. Hai. Patah. Ame. Noah. Russian body. Asian Puri. Ini my name is. Okay, Noah. Korang kat sini ada talam besar gila kau tengok. Sinsiu Yang beli besar boleh makan weh. So let's go makan. What is the animal? Makanan. Nak tak dulu. Fikir gaji nak, fikir working hours dia.